start. Alright, kita dah start. Ad, berapa kerap kau pergi makan kat restoran? Ui, aku kalau terus terang lah, kau tanya aku lah. Sebagai orang Secara jujur lah, secara jujur sebagai seorang yang bujang single, menaiki motor 125ZR. Detail. Saya sebulan saya memang tak makan langsung kat restoran. Oh, kau masak? Aku balik rumah aku masak masak atau aku beli dekat semalam ke. Aku macam on the way balik tu, rumah aku dekat dengan downtown. Okay. Ada 2 downtown, satu dekat dengan office aku, satu lagi dekat dengan rumah aku. Okay. So, senang lah aku nak makan. Oh, okay. Makan kat luar ke atau beli? Aku beli dan balik rumah makan. Beli tapau lah aku maksudnya. Aku tapau. Okay, aku jarang duduk lah. Aku tak pernah kat restoran ke apa. Macam kedai mamak tak pernah lepak. Tak lepak. Kau minat lepak kedai mamak? Aku kalau member je aku lepak. Tapi kalau tak ada member aku tak. Macam tak seorang tak apalah. Seorang aku tak pergi. Sebab aku rasa macam, sebab bukan bila kau duduk seorang, okay lah, macam aku lah, aku single kan, duduk makan habis, kau nak buat apa? Kalau kita dengan member, habis kita dah sembang. So kau macam aku sekat duduk 20 minit 15 minit nak makan, aku no point lah balik aku tapau balik rumah. Okay. Makan tengok anime. Tapi sambil makan tengok ni anime lah. Tengok anime. Tapi bagi kau selesa ke tak makan seseorang kat kedai? Aku boleh. Aku tak ada isu. Okay. Aku kadang-kadang ada juga kan, sebulan tu kan ada juga aku pergi makan kat kedai. Makan je. Makan je lah. Aku tak ada isu makan seorang. Sebab aku tahu ada orang yang tak biasa makan seorang kat kedai. Dia kena ada keteman. Aku tak suka sebab tu je. Sebab aku rasa sekejap sangat, macam tak ada orang sembang tu je. Tapi kalau aku nak duduk makan, aku tak ada isu. Sebab aku kadang kalau tanya aku, kalau betul kedai yang boleh kata selalu aku pergilah, macam 2 bulan sekali, aku selalu lepak seorang, macam makan sushi lah. Kenapa tu? Allah maksudnya Sushi King apa? Sushi King, yes. Sushi King. Aku Sushi King ada table yang memang untuk seorang. Okay. Dia macam dia macam meja panjang, kursi satu-satu. Okay. Macam bar lah. Macam bar dia tu. Okay je. Alright. Okay, kita tak ada masalah lah makan seorang. Sebab ada orang kan dia macam anxiety, tak boleh kena ada teman kan. Allah. Kira orang yang extrovert lah, nak kena teman semua kan. Mungkin ada karakter lah orang yang memang dia dah selalu dengar ada orang kan. Mungkin dia dah, betul lah. lonely tu bagi dia satu penyesaan lah. Kau macam mana? Macam mana pula? Kau macam mana makan restoran? Aku boleh makan seorang. Kau makan seorang? Aku tak ada masalah makan seorang. Sekarang ni kau dengan family kau, kalau sebulan sekali berapa kau pergi makan luar ke, atau kau balik rumah jarang, makan? Jarang. Memang aku masak. Aku memang suka masak. Sekarang dengan gambar mahal, itulah. baloi lah makan. Kira sebulan sekali lah kita makan kat luar. Itu pun tengok macam nak makan kat mana ni. Makan kat kedai tom yum. Biasa kedai tom yum je lah. Kedai tom yum kan? Tak payah pergi kedai viral lah. Tak payah. Bazir. Banyak kali dia kena. Kau banyak kali kena? Kata viral. Sekali datang dengan wife aku, macam wife cakap, yang ni tempat ni viral ni, memang kan sekali beli macam tu je. Dia macam baik masak je. Cakap dia, aku pandai masak. Yes. Dia makan betul cakap, baik masak lagi sedap. Itulah. Tak ada, bukanlah kita nak judge makanan masakan orang tu. Tapi bila benda tu viral, dia ada high expectation. Maksudnya kita datang, kita tahu benda ni sedap. Betul. Pergi-pergi lah, macam baik aku lepak kedai lain. Itu yang sama je. Harga lagi murah. Itu yang aku cakap, apa benda yang rasa sedap sangat sampai beli viral ni kan. Aku cakap kan, start aku macam cerita, benda fenomena viral ni start bila orang tulis banner, contohnya kek batik viral. Kalau tulis viral, aku dah tahu dah, itu dah start fenomena yang viral tu sebenarnya satu batu catatan je untuk dia kata benda tu sedap. Padahal bagi aku tak viral pun. Dia viral tapi tak sebab tak sedap. Dia bagi aku dia tak viral pun sebenarnya. Tak viral sebenarnya. Dia sendiri tu viral, nak viralkan diri dia. Sendiri. Sebab dia jadikan viral tu sebagai trigger orang je. Trigger orang je. Tapi sekarang orang dah tak pandang dah. Orang biasanya komen-komen orang yang akan membawa bagus tak bagus benda tu. Itulah macam kita punya podcast ni lah. Selamat datang ke Angka Rekas. Lama bukan Dimah. Panjang bukan Dimah ni kan. Sebab tajuk kita hari ni berkaitan dengan kedai makan. Okay. Jangan lupa disclaimer awal. Disclaimer apa okay. Kita nak beritahu lah, kita punya podcast ni bersifat santai. Betul. So segala penggunaan bahasa dalam ni hanyalah santai. Tidak boleh digunakan untuk tujuan formal kan. Pada adik kalau dengar ni jangan applykan apa yang kami bercakap dalam ni sebagai method untuk jawab periksa. Jangan. Ataupun masa pergi mahkamah ke bercakap dengan cara ni. So boleh berimajinasi dengan cerita ni boleh. Betul. Kita santai-santai dan berbicara sambil berhibur. Betul. Macam tu lah. Okay Chat. Okay. Apa next cerita kita ni? Okay, kita ada cerita baru yang mana kali ni insyaAllah menarik juga.
konsep macam kita sembang tadi punya panjang intro tadi adalah kita cakap pasal restoran. Cerita ini adalah daripada seorang penulis dekat r/nosleep macam biasa. Penulis ni bernama World Away Tweedy. Dunia Away Tweedy lah. Gatal pula nak pergi translate bahasa Melayu kan. Tak payahlah. Okay, daripada r/nosleep, bertajuk kalau bahasa Inggerisnya, there is a customer none of us are allowed to serve. Maksudnya ada customer, ada seorang pelanggan yang kita semua tak dibenarkan layan. Ya, jom kita mulakan. Aku kerja dekat Lone Star Diner dekat jalan antara Carson City dengan Reno. Nama restoran tu mestilah aku tukar. Nanti aku cerita kenapa. Kenapa aku kerja dekat Lone Star Diner ni? Senang cerita. Hidup aku tak jadi macam yang aku bayangkan. Biasanya kalau kau masih kerja dekat restoran lepas habis college, di tengah-tengah entah kat mana, mungkin maksudnya hidup kau tengah tak berapa elok. Tetapi tetap, kenapa restoran ni? Kenapa Lone Star? Aku tahu mungkin kau tak tanya pun, tapi aku rasa benda ni patut dijawab juga. Dia perasan orang tanya kan. Siapa tak tanya? Perasan. Malu je. Daripada semua restoran yang ada dalam dunia ni, apa yang buat Lone Star istimewa sangat ialah gaji. Kecing. Gaji dia tak masuk akal langsung. Ada lebih kurang 10 restoran lain dalam setengah jam perjalanan dari rumahku. Kebanyakannya bayar lebih sikit je dari gaji minimum. Tapi Lone Star bagi $50 sejam. Tak main-main. Besar, $50. Kalau 8 jam, $5 400. Satu hari 400. Satu hari tau. Satu hari 400. Masyuk. Kita kat Malaysia ni macam mana rate kita? Kau pernah kerja restoran tak? Aku tak pernah. Macam fast food pernah. Aku dulu pernah kerja kedai mamak. Sekejap. Dia kira... Tapi aku sebab masa tu kerja sebab aku kena kenal je. Aha. Aku lepas tu 2 minggu kena buang. Bergaduh dengan orang ambil order lah. Aku bayar, dia bayar aku berapa 2 minggu tu, beratus kan, 100 ke 200. Tapi dikira jam juga sebenarnya kan? Kira jam. Tapi aku kerja pun bukan fully 8 jam pun, 4 jam. Macam part time lah. Okay, kau sambung Tapi Lone Star bagi $50 sejam. Tak main-main. Dan rate sejam tu cuma sebab satu je. Tak kisahlah apa pun orang lain cakap. Semuanya sebab dia. Hari pertama kerja, bolehlah tak teruk sangat, tapi bukan best pun. Aku pernah kerja servis pelanggan sebelum ni, so aku rasa boleh je handle kejadian atau perkara pelik daripada restoran macam ni. Aku cepat je sesuaikan diri dengan peraturan yang tak tetap. Peraturan tak tertulis macam ada kawasan dalam restoran yang mesti sentiasa bersih gila, tapi ada kawasan lain. Bos besar macam tak kisah langsung. Layan pelanggan cepat, tapi jangan terlalu cepat. Bodoh. Jawab aku lah balik ayat ni. Kau kena marah Peraturan tak tertulis macam ada kawasan dalam restoran yang mesti sentiasa bersih gila, tak ada kawasan lain. Tapi ada kawasan lain. Bos besar macam tak kisah langsung. Layan pelanggan cepat, tapi jangan terlalu cepat. Bodoh. Pelanggan dekat sini sebenarnya tak suka kau datang laju sangat. Kau faham kan maksud dia? Maksud dia ada peraturan yang tak betul dia. Maksudnya ada kawasan tu kena bersih gila. Okay. Tapi ada satu kawasan tu macam bos tak mepot pun sebenarnya. Tu maksud dia. Okay. Bahasa dia buat aku confuse sikit. Okay, faham. Lepas tu ada yang pelanggan pula yang cepat tapi jangan cepat sangat. Dia layan pelanggan kena cepat tapi jangan cepat sangat. Dia macam main-main tengah-tengah je. Kena tahu lah. Dia macam tu peraturan dia tak tetap. Okay, betul dia cakap bodoh. Okay. Bagi mereka, masa nak rasa lantai keras bawah kasut, renung ke depan macam hilang harapan dan kenang balik apa yang dah terlepas. Biasalah, benda-benda tipikal restoran, mereka datang sebab nak menyendiri. Ya, aku tahu bunyinya tak masuk akal. Sudah tentu peraturan sama-sama yang dibisikkan hantu tu bukan setakat untuk pelayan je. Tukang masak pun kena. Walaupun kau entahlah macam mana kan, tiba-tiba sebenarnya Marco Pierre White yang menyamar, kau tetap kena simpan skill kau tu diam-diam. Kerja kau cuma pastikan makanan klasik tu boleh makan, tak perlu power sangat, cukup hamba untuk jadi sedap.
Itu yang pelanggan datang cari. Minggu demi minggu, aku pun mula sesuaikan diri, atau lebih tepat, aku tunduk je ikut arus. Mediokritiknya kena tepat. Ikut spesifikasi. Jangan risau, aku memang pakar bab tu. Kebanyakan pelanggan cuma nak kopi dan brunch. Dihantar dengan kelajuan sederhana, lepas tu pelayan akan muncul balik. Ikut rentak yang kau boleh agak-agak je. Selesai, selesai dan selesai. Aku ni jenis main redah je. Tak reti nak berkias sangat. Jadi satu hari tu aku terus dia tanya bos masa tengah sibuk shift. Bukan nak tolak rezeki, tapi sumpah aku kuris gila. Jangan melihat mulut kuda yang memberi hadiah. Lebih kepada jeling sikit pelik. Dia macam peribahasa tu. Jangan melihat mulut kuda yang maksud dia, jangan melihat mulut kuda yang memberi hadiah. Maksud dia. Don't look at the horse that give you gift. Jangan tengok mulut kuda orang bagi makanan tu kot. Tak tahulah, biarlah. Aku rasa maybe maksud dia lebih kurang jangan mempertikaikan rezeki. Mungkin lah kot. Okay, betul. Kenapa $50 sejam? Dia langsung tak pandang pun. Masih sibuk kira duit dekat kaunter. Satu-satu dengan tenang. Dah cakap hari pertama kau masuk kerja dulu. Perempuan. Oh, perempuan tu. Okay, boleh. Boleh. Dah cakap hari pertama kau masuk kerja dulu. Kau kena pandai ikut peraturan. Aku tak boleh. Aku terfikir pula orang ni macam mana. Aku fikir orang perempuan gemuk. Tua. Siap je. Aku sikit apa. Dah cakap hari pertama kau masuk kerja dulu. Kau kena pandai ikut peraturan. Dan kalau peraturan tu penting, kau kena ikut betul-betul. Tak boleh silap. Dekat sini standard tinggi. Apa benda? Sakit perut saya. Okay. Aku buat muka. Betul tu. Tinggi betul standard. Kau ingat aku main-main ke? Tak, Puan. Saya rasa saya cuma, kenapa aku buka mulut pun tak tahu. Saya cuma rasa apa yang Puan jalankan ni memang cool. Memang lebih cool daripada yang Puan sedar. Tapi semua ni nampak macam adil. Ya Tuhan. Ni sebenarnya aku tahu dia bukan ya Tuhan. Oh my god. Ya Tuhan. Aku memang lemah bab berbual ni. Tambah satu lagi dalam koleksi kegagalan tanpa sengaja aku. Boyah. Dia berhenti dari kerjanya dan pandang aku dengan muka tegas. Aku bukan kapten dekat sini. Dan ikut peraturan dekat sini. Maksudnya kau kena jaga diri sendiri. Maaf? Memang aku majikan kau. Dan aku akan bayar kau dengan baik untuk kerja di sini. Tapi kau kena faham satu benda. Apa yang jadi dekat sini jauh lebih besar daripada kau dan kedai ni. Dia jeling jam tangan, kemudian mengeluh. Selalunya aku simpan ayat ni untuk ujung bulan. Tapi kau dah berjaya tangkap aku separuh jalan. Jadi pendek cerita macam ni. Kalau kau rasa kau tak mampu ikut arahan, dengan jelas, tanpa banyak soal, tanpa bantah, baik kau pergi je. Berhenti. Tak ada siapa rugi. Seminggu gaji kau, aku bayar. Lepas tu perbualan pun terus senyap. Aku cuba cari peluang untuk tanya lebih lanjut pasal apa yang dia masukkan tadi. Tapi dia tutup terus topik tu. Dia macam threatening. Dia macam dia ugut, tapi bersama macam kau nak kerja, kau tak nak. Sebab peraturan tegas. Lepas tu tiba-tiba kau persoalkan. Betul. RM50 kot. Kau tak nak? Banyak. Kalau kau buat kita pun banyak tu. Member dah leader pendingan ni. Kira kau buat je lah. Aku dah banyak benda aku nak buat ni. Benda ni aku dah simpan, tiba-tiba kau buka juga. Betul-betul. Sebab tu dia cakap macam tu kan. Okay. Nak tahu tak? Tak nak.
Dia suka tanya. Aduh lah. Aduh, cerita je lah. Tanya. Ni Eleh Mina ni. Nak tahu tak? Aku tak kisah sangat pun sebenarnya. Kalau dia nak aku tunduk dan buat kerja je, aku boleh buat. Dan aku memang buat kerja. Semuanya okey. Borak-borak kosong dengan pelanggan pun seronok. Kawan sekerja aku pun mesra dan gaji pun boleh tahan. Aku jumpa tempat untuk letak semua kegagalan hidup aku, tempat untuk mulakan balik dari bawah. Mungkin hari Sabtu aku rasa masa tu aku mula perasan dia. Satu tempat duduk yang dah berpenghuni dekat hujung penjuru kedai makan. Aku tak tahu dah berapa lama dia duduk dan tunggu dekat situ. Namun dia kelihatan sangat tenang. Ada rasa pelik dalam hati aku, macam dia sudah lama sangat menunggu. Aku langsung tak ingat bila dia masuk. Baju corduroy coklat, rambut pendek, dalam lingkungan umur 50-an. Agak-agak. Senyum tenang, nampak macam orang biasa. Aku pun keluar dari belakang dan mula berjalan ke arah dia. Tiba-tiba ada genggaman kuat dekat lengan aku. Itu Melanie, bos aku. Oh, Melanie yang bos tadi lah. Okay. Itu Melanie, bos aku. Genggam aku dengan genggaman yang kuat. Sampai buku nota aku terjatuh. Jari dia mencengkam lengan aku, kuat sampai kulit aku terasa pedih. Hey, peraturan penting, dia cakap. Apa? Kau ingat tak kita sembang pasal peraturan dulu? Yang ni paling penting. Paling penting sekali. Faham? Okey. Laki tu, dekat sana. Penjuru tu. Dia tunjuk ke arah lelaki yang tadi tarik perhatian aku. Duduk tegak, tangan dia berlipat kemas, senyum sipu di wajah. Jangan dekat dengan dia. Jangan cakap sepatah pun dengan dia. Tapi dia pelanggan. Pegangan dia makin kuat, terasa sakit. Macam ada kemarahan tersembunyi yang dia lepaskan dekat aku. Oh, dia marah sikit. Sekarang ni aku nak minta kau jadi pijak untuk tak tanya apa-apa dan ikut je arahan, okey? Jangan pergi kat meja dia, jangan cakap dengan dia. Tengok dia, boleh. Tengok je. Jerit dari jauh pun boleh. Kalau kau nak lah. Walaupun aku tak faham kenapa kau nak buat macam tu. Tapi jangan sesekali dekati dia. Dan jangan ambil pesanan dari dia. Kalau tak, satu hirian nafas tajam keluar dari hidung. Kepala digeleng perlahan dan satu renungan tajam dari pengurus aku. Tak pernah sama, tapi semua je buruk. Aku perhati dia dari jarak dekat yang dibenarkan. Susah nak alih pandangan. Melanie pun perhati juga. Tak macam pelanggan lain dekat sini. Aku tak rasa dia datang sebab nak menyendiri atau nak mengenang masa silam atau menghayati rutin selesa bersama Egg Benedict yang hambar atas roti rai. Sebaliknya, aku rasa dia cuma ingin tahu, tenang, sopan, tapi semua sekali lagi. Tenang, sopan, tapi penuh rasa ingin tahu. Egg Benedict Tak pernah dengar. Tahu tak benda apa? Telur separuh masak. Dia telur separuh masak, tapi dengan cara, kau pernah tak makan telur yang telur separuh tak, telur luar putih dia masak, dalam cair. Okey, tahu. Telur mata ke bawah. Bukan telur goreng. Oh, bukan telur rebus. Telur rebus. Ialah telur rebus. Tapi dia punya telur tu bukannya yang luar tu putih dia macam telur rebus yang dah masak tu. Dia putih betul. Dia bonjol. Ni kau Google ni. Dia masih lagi bentuk lembik tapi dia bulat. Oh. Dalam lembik, dia putih lembik tapi dia pejal. Dia bila kau potong dia cair lah. Makan dengan roti. Itu Egg Benedict. Maksudnya dia punya kalau nak buat telur separuh masak perlukan 6 minit. Masa telur Benedict ni 1-2 minit je lah. Dia sebenarnya kalau orang kata benda susah nak buat. Sebab dia ada teknik dia nak buat. Tapi kalau bahasa Melayunya telur separuh masak lah. Tapi separuh masak kita pecahkan kulit, pecah berderai semua.
Dia tengok aku dia kena rebus tapi dia dah rebus dalam air. Okay. Dalam scoop kau punya apa maksud dia pecahkan telur tu dekat atas air panas, bukan? Okay, kau yang aku ingat mungkin aku silap tapi tak maaf. Kalau siapa chef kalau marah aku minta maaf lah. Aku tahu chef ni marah macam dia. Senduk, pecahkan telur dalam tu, air mendidih, masukkan telur. Oh. Senduk tu ngam-ngam bentuk saiz telur tu. Dia kau kena olah sikit lah bagi dia gerak-gerak. Jangan yang tips dia jangan pecahkan putih, jangan campur putih yang kuning tu. Oh, telur dengan kuning tu asing. Tak. Jangan belerai lah. Jangan lerai lah. Okay. Tu amenity. So maksudnya telur separuh masak di luar kulit. Macam tu lah. Without kulit lah. Without kulit lah. Without the skin. Without the eggshell. Without skin. Without skin man. Skinhead man. Shift aku habis tak lama lepas tu. Jadi aku tak sempat pun tengok dia keluar. Tapi pengalaman nampak dia dan dengar peraturan pelik yang berkait dengan dia tu buat mood aku rasa berat. Macam tenggelam sikit. Aku suka kerja aku. Aku suka balik rumah dan tenangkan diri. Aku tak kisah duduk dekat tempat terpencil macam ni. Seronok rasanya bila tengok langit gelap yang kosong penuh bintang, berkelip-kelip, bersinar, kadang-kadang meluncur laju. Dan masa tu aku sempat buat satu hajat. Semoga hidup aku kekal sederhana macam ni saja. Aku mula perasan rentak dia. Biasanya dia akan muncul sebulan sekali. Laki ni something lah. Yes. Ada something dengan lelaki ni yang restoran tu tak boleh nak tu. Okay. Waktu-waktu rare yang aku nampak dia, aku cuba menyelit soalan dekat bos. Soalan macam, siapa dia? Dia dari mana? Dengan, pernah ke ada orang cakap dengan dia? Semua dijawab macam mesin. Macam mesin? Entah, tak tahu. Bukan. Dia kan mesin. Maksud dia cakap tu macam template lah. Template sama je. Okay. Entah. Tak tahu. Kalau kau takut, kau boleh berhenti. Okay. Tapi macam dah tertulis takdir, satu hari bos perempuan kami jatuh sakit teruk. Aku dah dapat rasa something wrong ni. Okay. Aku dengan kawan-kawan kerja terpaksa pujuk dia balik awal masa tengah shift. Yang buat semua orang rasa tak sedap hati, dia jatuh sakit betul-betul dalam waktu biasa si pelanggan tu akan datang. 1 ke 3 hari hujung bulan. Dan macam yang dicangka, dia pun muncul. Betul-betul lepas bos balik. Macam dia tahu Dia tu cakap kebetulan. Dia kata sebenarnya dia dah tahu dah agak dah orang tu akan datang setiap hujung bulan. Okay. Ngam-ngam pula betul. Timing cantik bos tengah tak ada. Tu lah. Sebab aku baca dia kalau dia sakit, okay, ada something ni. Dah nampak lah, ada plot point dia akan tunjuk. Okay. Dan macam yang dijangka, dia pun muncul betul-betul lepas bos balik. Nasib baik, semua pelayan lain yang tengah kerja masa tu memang dah biasa dengan kehadiran dia. Diorang tahu apa nak buat bila dia datang. Semua orang tahu jangan dekati dia. Tapi disebabkan rasa ingin tahu yang dah lama aku pendam, aku ambil peluang ni. Aku jerit satu benda je dari hujung lantai restoran sebab aku tahu Melanie tak ada nak marah aku. Hello tuan, datang sini sebab apa ya? Dia palingkan kepala dari posisi duduk dia yang langsung tak bergerak. Lepas tu letak tangan dekat telinga. Pandai. Saya tanya, datang sebab apa? Aku ulangi lagi. Kali ni dengan suara lebih kuat sikit. Kuat sikit. Okay. Saya tanya, datang sebab apa? Okay. Aku tak kerti tak boleh jadi voice actor tu. Pekak. Aku ulangi lagi. Kali ni dengan suara lebih kuat sikit. Beberapa pelanggan tetap hari Khamis mula pandang pelik. Yang buat aku terkejut, dia balas. Aku pun tak tahu kenapa aku expect suara dia macam suara makhluk sesat yang seram. Mungkin sebab ketakutan yang Melanie dah tanam dalam aku. Tapi suara dia, bunyi suara dia tepat macam rupa dia. Maaf ya sayang, dia cakap. Saya rasa saya tak beberapa faham apa awak cakap. Boleh datang sini dan ulang balik? Nope. Aku okey dekat sini je. Dan saya bukan nak kurang ajar pasal servis.
Dia sambung suara masih sopan. Tapi saya rasa macam dah lama sangat tak ada siapa-siapa pun ambil pesanan saya. Aku biarkan je. Perbualan tu habis dekat situ. Lepas tu sambung layan pelanggan lain. Macam biasa, dia akan hilang macam tu je. Tak ada bunyi loceng pintu, tapak kaki, tak ada apa-apa bunyi pun atas lantai restoran. Patutnya dia hilang macam tu je. Dia hilang macam tu je. Ni restoran ke apa? Takkan pelanggan lain tak nampak dia kat situ kan? Nanti kau tahu. Okay. Okay. Kau sabar sikit. Aku dah menggigil ni. Okay. Dia ada, nanti dia akan beritahu. Okay. Kami dekat belakang memang tak cakap banyak pasal dia. Sepatah dua je. Cuma dia dah datang dan dia dah balik. Okay. Kadang-kadang bila betul tak sedar hati, baru ada satu lagi. Aku rasa pelik gila pasal ni. Ambil masa juga untuk faham dari mana datangnya keberanian aku nak tegur lelaki separuh usia yang pelik tu. Hakikatnya, aku cuma takut kehadiran dia dengan semua soalan yang berkaitan dengan kehadirannya di kedai makan macam kacau keseimbangan hidup aku yang sebelum ni aku rasa dah cukup baik. Masa tu, aku rasa betul untuk berdiri betul-betul dekat hujung keberanian aku dan cakap sesuatu. Tapi sekarang apa tergelak pula. Tapi sekarang bila dah tak ada, aku rasa lagi teruk. Minggu selepas tu, aku dapat jemputan ke satu benda yang agak menarik dekat tempat kerja. Biasanya aku boleh agak apa yang bos kami, si Melanin tu, buat hari-hari. Satu-satunya benda yang masih misteri bagi aku ialah sesi check-in. 2 minggu sekali dia dengan seorang lelaki bergaya kemas macam ejen kerajaan. Memang selalu juga ada kelibat polis negeri, ejen dan macam-macam lagi orang uniform singgah dekat restoran tu. Tapi aku jarang ambil peduli. Lebih daripada sekadar perasan dia orang ada. Aku nampak kau dah gini ke belakang. Tengah aku lap meja, baru sejam lebih masuk shift, Mel dah datang dengan selamba cakap, "Hey, nak kau join meeting dengan bos besar sekejap? Kalau kau free lah." "Bos besar? Oh, okay. Boleh je saya join. Tapi kalau tak keberkatan, boleh saya tanya, siapa sebenarnya?" Dia pandang aku dengan mata yang jelas tunjuk peraturan tak bertulis dia. Soalan sama dengan masalah. Terima kasih atas peringatan, Puan. Pandai dia. Dia dah faham. Aku tengok apa macam mak marah anak. Potong. Jegilkan mata kan satu meme dekat TikTok ke apa kan, kalau budak tengah marah, mak dia jegilkan mata. Tapi memang selalunya yang anak takut dengan, contoh anak takut dengan ayah atau mak, memang kau buat ekspresi pun anak takut dah. Itulah. Biasa mak-mak lah. Kadang tak ekspresi pun, dia punya kelibat pun dah takut. Kalau kat bimbing tu ni Kami bergerak ke bilik belakang dan duduk dekat satu meja. Dekat depan kami dah pun duduk seorang lelaki pakai suit yang kemas gila, siap dengan earpiece dekat telinga. Ejen yang disebut tadi. Meja tu penuh bersederak dengan nota, kertas dan dokumen bersepah-sepah. Dia memang sengaja tengok aku atas bawah, pandang lama tanpa kelip, macam rusa kena seluruh lampu. Langsung tak kisah pun betapa janggalnya keadaan tu untuk aku. Lepas tu dia pusing ke arah Melin. "Dah berapa lama dia kerja sini?" tanya dia dengan suara garau ala cowboy. Oh, kalau US ni aku cakap saya cowboy lah. Apa western punya slang. Ni kalau dia cakap lah cowboy, otak aku mesti fikir style sheriff punya. Betul lah. 6 bulan. Jawab Melanie. Kau percaya dia? Hang percaya dia lah. Percaya dia lah Lin. Mau demam itu. Aku percaya. Ya. Kening dia naik sikit, macam The Rock. Dah bertambah. Kening dia naik sikit, macam nak kata, kalau kau cakap macam tu, lepas tu terus sambung cakap. Okey, dengar cerita minggu lepas. Lelaki yang suka merayau datang singgah. Kau, dia tunjuk dekat Melanie, tak ada masa tu. Tapi kau, dia alih pandangan kat aku, ada. Cerita dari awal.
laki suka merayau. Ejen tu nampak jelas kekeliruan dekat muka aku. Aduh, kau langsung tak beritahu apa-apa dekat budak ni ke? Dia tanya Melanie. Tuan, saya tahu bunyinya pelik, jawab Melanie. Tapi saya secara peribadi tuan, saya rasa macam lelaki tu entahlah, tertarik dengan rasa ingin tahu. Macam lebih kurang saya cerita dekat orang yang belum tahu lagi baik. Laki merayau tu, Potong ejen tu, adalah nama panggilan kami untuk lelaki yang suka duduk dekat penjuru restoran kecil kau tu. Atau patut saya kata restoran kecil milik kerajaan ini. Maaf, apa? aku tanya. Betul, milik kerajaan. Tanya cik, awak sekarang sebahagian daripada operasi kerajaan. Oh, main black ni. Okay. Lelaki merayau tu bukan sekadar nama comel, tapi definisi sah undang-undang kami untuk satu masalah pelik yang kami jumpa bertahun-tahun dahulu. Masa tu dia cuma jalan-jalan dekat kawasan padang pasir, sembang dengan orang tak dikenali, tanya soalan pelik-pelik. Semua nampak okey, aman je. Agak pelik, ya, tapi tak ada apa pun yang menyalahi undang-undang. Tapi kadang-kadang ada benda pelik yang jadi sebab dia. Benda-benda yang ganjil, ngeri. Aku nampak Melanie dah mula mengeluh. Ekspresi dia tunjuk tak selesa dengan cara cerita ni digambarkan. Benda ni akan buat aku lagi curious ke? Korang tak pernah tahan dia ke untuk... Aku rasa macam nak tarik balik soalan bodoh aku tu, tapi dia terus sambung. Tak, bukan sebab kami tak nak, tapi lebih kepada mungkin tak selamat. Weh, dah macam lelaki ni. Okay. Gambaran selesa pasal kedai makan ni dalam kepala aku dah mula retak. Ada sebab kenapa kami rasa dia pelawat. Kata dia. Dari iklan kejap. Okay. Lepas tu aku terus tak join lagi sesi-sesi macam tu. Bukan sebab ada orang larang, bukan macam tu. Cuma aku memang dah tak nak tahu apa-apa lagi. Rasa ingin tahu dalam hati aku dah tak wujud. Yang tinggal cuma rasa seram yang senyap, berat dan mencengkam. Ejen-ejen dan anggota penguatkuasa yang duduk selerak dalam restoran ni sekarang cuma jadi peringatan jelas tentang apa sebenarnya kerja aku dekat restoran buruk ni. Oh, so maksudnya customer dalam tu... Betul, rules dia jangan laju, jangan slow. Sebenarnya dia bukan serve orang pun. Kena buat macam biasa je sebenarnya. Buat relax macam. Okay. Maknanya yang customer semua agent lah. Macam agent kerajaan, askar semua. Kan dia cakap sebenarnya restoran tu milik kerajaan. Biasanya geng kerajaan ni akan muncul masa hujung bulan. Waktu yang dijangka lelaki merayau tu akan datang. Dan bila dia muncul, dia orang tak buat apa-apa sangat. Cuma perhati dari jauh. Tulis-tulis sikit dalam buku nota, senyap-senyap. Dia memang sentiasa sama je duduk dekat situ. Tak pernah bagi apa-apa petunjuk dekat dia orang atau dekat kita orang. Staff restoran ni. Cakap pasal staff, aku teringat satu benda yang Melanie pernah bagi tahu lepas sebulan aku kerja kat sini. Yang staff dekat restoran ni asyik tukar-tukar. Tak pernah kekal lama. Masa tu bila fikir pasal gaji yang kami dapat, langsung tak masuk akal. Sekarang dah masuk bulan ke-7 aku dekat sini dengan pekerja baru dari tukang masak dan pelayan. Baru aku perasan tak ada siapa pun yang berhenti kerja mengaku benda tu. Tapi aku yakin mereka mula perasan restoran ni sediakan servis untuk siapa sebenarnya. Dan benda tu mungkin buat diorang tak senang. Basically budak-budak kitchen semua dah dapat tangkap lah. Okay. Sebenarnya orang ni somebody. Walaupun yang pergi dekat meeting tu dia seorang je. Okay. Tapi diorang yang lain tu dah boleh tangkap.
Oh, okay. Cuma Muhammad ni dia ni slow sikit lah. Dia slow sikit sebab dia lebih kepada nak gaji. Nak gaji, mesti duit dia. Okay. Cuma dia dah perasan lah pasal lelaki tu. Sebab lelaki tu punya kedatangan tu macam something yang mengacau dia punya keseronokan dia kan. Tak, mula aku ingat tadi ni kan macam lelaki ni jangan sebab mungkin dia orang yang dalam pemerhatian. Okay, mula sebab tak kat negeri kan. Aku ingat kan dia macam Mamat ni mungkin selalu buat hal ke apa kan, jangan lepak je. Lepas tu berfikir balik macam ada something yang paranormal ke. Lepas tu fikir lagi hantu ke. Lepas tu fikir balik ini macam kerajaan masuk campur ni, dia kata pelawat. Aku rasa macam ada something yang something. Lepas tu yang pekerja baru pula aku ingat macam adalah kena ni. Yang pekerja baru tu maksud dia orang tak bertahan lama kerja situ. Okay. Sebab orang dapat tangkap dah. Ni ada something. Okay. Aku risau dah. Aku masih bertahan, tapi bukan sebab gaji. Sejujurnya aku pun tak pasti kenapa aku masih dekat sini. Kami ada kumpulan pekerja baru sekarang yang faham masuk sama-sama situasi ini, macam Melanie, aku dan bekas pekerja lain. Terus kekal dekat situ. Yang jenis tak boleh tahan nak tahu semua benda, lama-lama keluar sendiri. Dan kemudian datangnya Malcolm. Pada minggu pertama, dia memang betul-betul bersemangat. Gila-gila bersemangat. Dia sapu bersih satu senarai tugas besar, dan bila sudah selesai dia tanya kerja lain apa nak buat. Apa saja yang dia boleh buat dulu, apa saja yang dia boleh tolong cover, apa saja nak belajar, semua dia sapu. Dia nak jadi sebaik dan seberguna yang mungkin. Aku rasa gaji untuk jawatan tu untuk budak muda macam dia memang susah nak lepaskan. Oh no. Dari pihak kami, aku dengan Melanie memang dah cuba sedaya upaya suruh dia slow sikit. Kami berdua dah biasa sangat bagi penerangan ni. Dah kira macam mahir dah. Ada benda tentang restoran ni yang pelik. Ada peraturan yang kau kena ikut tanpa banyak soal. Peraturan yang tetap, keras dan tak boleh bincang. Macam hukum graviti. Dia angguk. Masa tu aku betul-betul rasa dia faham apa yang aku cakap. Dan kalau kau rasa kau tak boleh terima semua ni, kalau kau rasa kau tak boleh jaga diri kau sendiri, lebih baik kau jangan kerja sini. Aku sambung. Setiap kali aku nampak lelaki yang suka duduk dekat penjuru tu, sama minggu kami ambil pekerja baru, mesti perut aku rasa tak sedap. Aku yakin Melanie pun rasa benda yang sama. Hari-hari macam tu, aku dengan Melanie akan jaga kaunter sama-sama. Kalau nampak sesiapa keluar dari belakang, kami akan tahan terus. Cukup dengan pegang lengan dia orang. Masa Malcolm keluar, aku buat benda yang sama. Pegang lengan dia kuat-kuat. Macam mana Melanie pernah buat dekat aku dulu. Dia terkejut. Terus elak. Ingat tak, apa yang baru kita sembang pasal peraturan tadi? Aku tanya. Dia angguk perlahan. Macam dah rasa dia dalam masalah. Don't be stupid, bro. Oi, kau sekarang ni dia dah ambil part Melanie lah. Sekarang ni kalau kau tengok benda yang dulu Melanie pernah halang dia, dan dia macam take over lah. Tapi Melanie still lagi kerja dalam ni. Tapi sekarang ni kalau tanya aku, dia dengan Melanie dia jadi sama dah. Naik pangkat lah kira macam. Bukan naik pangkat, maksud dia sama-sama dah faham dah. Dah faham. Tapi ni naik pangkat aku rasa. Aku sama 7 bulan je. Baru 7 bulan kot. Gaji sedap tak kisah pun kan. Kalau dia dah macam ni, Melanie tu lagi lama kerja, mungkin Melanie tu kira macam lagi banyak benda yang dia dah hadap lah ni. Kan maksud ni, kau malah masa yang awal dia tanya tu, bila dia cakap, aduh, kau dah buatkan aku cakap benda yang patut aku cakap hujung bulan lah. Gitu lah. Maksud dia benda, kalau kau tengok kan, dia punya bahasa tu macam, ayat tu macam dia dah lama kerja. Okay. Oh, tadi dia cakap macam pasal laki tu, dia kata macam ada benda sama tapi lagi buruk pun ada pernah jadi. Maksudnya Okay. Aku tunjuk pada lelaki yang duduk dekat meja hujung, pakai baju corduroy coklat, tengah pandang ke depan. Aku rasa masa tu tak ada sebab yang jelas kenapa dia ada dekat sini. Dan aku cakap, jangan sesekali servis lelaki tu. Okay? Jangan pergi dekat dia. Jangan cakap dengan dia. Anggap je dia tak wujud. Malcolm angkat beg sampah yang dia pegang dengan tangan kiri. Dalam kegelisahan aku tak perasan pun apa yang dia keluar untuk buat. Nak buat kerja sampah, ma'am, dia cakap. Tapi faham. Okay.
Lepas tu dia keluar ikut pintu depan dengan gaya biasa dia. Tempat sampah taklah dekat mana. Jadi aku hargai dia sanggup buat kerja tu awal-awal masa dia baru kerja. Okay, something is coming. Aku berpaling balik tengok lelaki yang suka merayau tu. Hari tu ada ramai ejen datang tersebar dalam restoran. Lelaki tu bukan jenis yang suka bercakap, tapi hari ni lain sikit. Pegawai, dia cakap. Kalau ada soalan, datanglah duduk dengan saya dekat meja ni untuk tanya ya. Kau ni dah macam bos-bos lah saya. Okay, start. Okay. Ejen-ejen yang ada kat dalam bilik tu cuma ketawa kecil. Serius, kalau korang ada apa-apa dengan saya akan ceritakan semua. Betul-betul. Lebih banyak gelak, tapi tak ada yang ambil kesempatan. Tapi dia terus cakap dengan nada yang jelas. Saya tahu korang semua nak tahu. Saya tahu korang ambil nota. Saya tahu korang bercakap pasal saya. Saya tahu korang bina restoran ni untuk saya. Saya tahu korang semua. Sampailah aku cuba terima hakikat. Inilah pertama kali aku dengar dia bercakap sepanjang ini. Dan aku dengar bunyi loceng. Pintu terbuka. Okay. Malcolm masuk dengan tangan yang tengah dibersihkan. Aku dah boleh expect. Aduh, aku dah meremang lah. Malcolm masuk dengan tangan yang tengah dibersihkan melalui pintu tepi restoran. Pintu yang terletak betul-betul sebelah meja tempat lelaki yang merayau tu duduk. Dah kenapa kau buat tong sampah kat luar? Aduh. Tong sampah ni buat luar lah, kau tak usul. Memang, tapi kan berlagu pintu depan. Oh. Tapi lah, dia kat belakang. Dia masuk pintu belakang. Okay. Kan lelaki ni duduk kat penghujung penjuru. Oh ya, kat laluan dia nak masuk balik kat kaunter tu. Semua ni berlaku dengan sangat pantas. Tapi dalam masa yang sama, ia berlaku dengan sangat perlahan di depan aku. Seolah-olah ada satu saat je di mana aku boleh campur tangan. Lelaki tu terus berhenti berbual dengan ejen-ejen, potong ayat dia tengah jalan dan terus tukar sikap. Dia mainkan watak lelaki yang lemah, kecewa, penat dan cakap, 30 kali datang, servis teruk setiap kali. Dengan nada yang menyedihkan, tepat masa Malcolm lalu depan dia. Malcolm terus ambil buku nota dari poket dada dia dan toleh kepala tengok lelaki itu. Budak berapa tahun umur? Dia muda, tak ada cakap. Aduh, semangat muda kalau budak-budak muda ni. Apa nak jadi budak sekarang? Tak dengar cakap. Saya tolong tuan. Saya boleh minta dia orang buat apa-apa saja untuk tuan. Tuan nak apa? Tapi tiba-tiba Malcolm terhenti, beku dekat situ. Dan ekspresi lelaki merayau tu berubah dari senyum lebar macam kucing Cheshire. Leher dia berubah tegang dan bergetar. Nampak macam rasa teruja yang tak boleh disorokkan. Lelaki tu mula bangun dari meja dan lepas tu dengan cepat kedua-dua mereka hilang. Malcolm dan lelaki merayau tu terus hilang tanpa jejak. Kekacauan masa tu terhenti sekejap bila aku dengar bahasa kod yang dilaungkan melalui pembesar suara. Bahasa ejen yang tak masuk akal, yang kini kekal tersemat dalam ingatanku selamanya. Alert! Level black! Sasaran telah kompromi dengan orang awam. Ulang! Orang awam telah dikompromi. Dan itu saja. Melanie berhenti kerja dalam beberapa hari selepas itu. Dia tak marah dengan aku. Dia cakap dia akan berhenti selepas kehilangan yang ke-10. What the fuck? Maksud dia, ada orang pernah hilang lagi sebelum ni? Yes. Maksud dia, restoran dah lama lah. Adakah dia punya target dia memang kat restoran tu je? Sebab kau cakap, daripada dia cepat dia cerita tadi, dia orang bina, maksudnya ada something yang dia orang bina restoran kat situ spesifik untuk lelaki tu.
Aku tu yang aku tak dapat tangkap. Pemikiran aku, restoran tu maybe sebagai tempat yang memang dah ada. Okay. Tapi bila lelaki tu cakap dialog, aku tahu korang bina. So boleh jadi, memang boleh kata khas memang khas untuk dia. Ya, sebab dia cakap yang datang kat situ army dengan ejen-ejen kerajaan saja. Maksudnya memang tak ada orang awam kat situ boleh masuk. Yes. Orang ke-10 shoot. Ulang balik Okay. Dia cakap dia akan berhenti selepas kehilangan yang ke-10. Kenapa milestone spesifik itu diperlukan? Aku pun tak tahu. Apa yang aku boleh buat lepas tu cuma teruskan kerja. Masa balik kerja atau waktu rehat tengah hari, aku akan tengok langit dan berdoa agar Malcolm dibawa balik ke rumah, kembali dari mana-mana tempat dia dibawa. Debrief dengan ejen-ejen tu langsung tak memberi ketenangan. Pertanyaan dengan mereka sangat pendek dan ringkas. Dia dibawa ke mana? Dijawab dengan, dia dah tak ada sekarang. Dengan pisau yang sentiasa menusuk jiwa aku cuma ada sedikit cahaya harapan, kalau boleh korang panggil macam tu. Sebuah pengajaran yang aku perlu lebih berjaga-jaga, lebih tekun. Dan pada hari-hari bila lelaki yang merayau tu datang, aku jadi satu-satunya pelayan di restoran. Tak ada pengecualian. Sekarang bila ni dah tak ada, lepas tu dia take over lah. Take over. Aku tahu ejen-ejen tak senang dengan benda tu, tapi tak ada yang cakap terus terang. Tapi aku boleh rasa yang mereka belajar sesuatu yang baru tentang dia setiap kali dibawa seseorang pergi lepas ada kesilapan dibuat. Ia setup yang pelik. Macam teori Darwin, kami jadi zoo yang dia orang guna untuk belajar tentang satu haiwan spesifik, satu entiti, satu pengunjung. Tak ada pilihan. Diorang cuma boleh tengok dia duduk sekarang atau tunggu dia buat sesuatu yang lain. Aku tunggu untuk 3 hari terakhir bulan yang dia selalu muncul. Sampai waktu tu semuanya sunyi. Bila dia akhirnya muncul, ia bukan apa yang aku jangka. Untuk pertama kali aku nampak lelaki yang merayau tu masuk terus melalui pintu depan. Di tengah malam, di hujung shift aku. Sekarang waktu lain pula dia masuk. Dia masuk betul-betul dah close. Okay. Sebelum ni dia duduk siang kan, dia tak masuk malam kan? Aku tak perasan dengan masa. Cuma aku tahu dia datang, sebab dia ada specific timing orang kata. Yang aku tahu dia datang hanya waktu ujung bulan je. Okay. Cuma timing tak ada, tak beritahu. Aku di kaunter tak bergerak, sementara dia langkah demi langkah datang menghampiri. Dan akhirnya dia dah berdiri betul-betul depan aku. Aku betul-betul yakin yang aku akan mati. Dia senyum. Jangan risau. Aku ada peraturan aku sendiri yang aku ikut, katanya. Aku tak cakap sepatah pun. Sekarang ni, tempat ni aku rasa dah tak selamat. Aku tahu kau dah lama tertanya-tanya tentang aku. Aku dah perhati dari hari pertama kau buka mulut nak cakap dengan aku. Rasa ingin tahu yang berhati-hati ni satu perkara yang bagus untuk dilihat pada seseorang, terutama pada spesies yang begitu tak berhati-hati. Tolong pergi je. Aku nak jawab soalan kenapa aku datang sini. Aku pasti kau mesti nak tahu kenapa aku ada kat sini kan? Aku dah tak nak tahu lagi. Sumpah, aku tak nak tahu. Dia ketawa. Jawapannya sangat mudah. Permainan kecil ni, sandiwara kecil yang aku mainkan ni, ia sangat menyeronokkan. Tolong, jangan bunuh aku, tolong. Kau memang ada planet yang sangat indah. Aku akan kembali lagi nanti. Ini janji aku. Bagi aku, sebulan, mungkin 2 bulan kali ni. Senyum yang tulus, mata yang penuh dengan kebaikan. Aku akan datang balik dengan permainan baru.
Dan kemudian dia hilang. Basically kita boleh tahulah dia sebenarnya alien lah. Okay. Sebab dia kata aku tarik dengan bumi. Dia ada something dia nak buat. Maksudnya dia datang bumi bukan sebab dia nak jajah ke apa. Dia nak main. Macam playground dia lah ni. Yes. Tak sampai seminit. Tak sampai seminit, aku perasan ada kotak kek di kaunter sebelah aku. Mungkin ia ada di situ sepanjang dia bercakap dengan aku. Atau mungkin ia muncul tepat selepas dia pergi. Aku buka kotak tu. Dan di dalamnya terletak kepala Malcolm yang terletak kepala Malcolm yang telah dipenggal. Matanya terbuka luas menatap kosong ke langit yang tak terlihat. Ia diletakkan di atas gugusan bunga-bunga aneh dengan susunan seolah-olah cuba menyampaikan sesuatu, tapi maksudnya kabur. Macam ritual yang tak pernah disempurnakan. Di atas pemandangan yang menakutkan itu, tertulis dengan tulisan yang hampir macam tulisan kanak-kanak. Satu nota yang berbunyi, aku bawa dia balik. Macam yang kau harapkan. Perkara paling buruk bila terperangkap di restoran, di tempat yang terpencil dan kau sedar yang tiada lagi tempat lain untuk kau lari. Setiap inci bumi kita diselimuti bintang dengan langit terbuka. Sesiapa saja boleh datang bila-bila masa. Tamat. Dan akhirnya di sini pengakhiran. So basically cerita ni psycho gila. Masa mula-mula aku translate cerita ni, aku pelik. Asal restoran ni macam nak layan tak nak layan. Kau jangan layan cepat, tapi layan cepat macam mile. Aku tak dapat tangkap cakap. Apa kepelik orang. Masa mula aku translate, aku fikir customer tu bukan. Customer area situ memang macam tu. Itulah aku fikir. Mula-mula. Selepas aku tahu rupanya restoran tu milik kerajaan. Oh, punya orang. Sebab tu dia kata orang yang datang dia layan tu sebenarnya benda tu dalam tu sebenarnya agent dia sebenarnya. Agent dia. Sebab tu diorang layan nak tak nak je. Sebenarnya lebih kepada diorang nak pantau laki tu. Yes. Maknanya okay. Aku teringat ada 2 cerita sekarang ni. First cerita, kau ingat tak episod? Oh tak, aku rasa nak cakap ke sebab cerita tu belum launch. Tak, cerita dah keluar. Okay. Tak, cerita yang podcast kita ni, episod detektif yang budak hilang tu. Itu okay, betul, dah keluar. Yang budak yang bila yang detektif tu pergi satu tempat, lepas tu ada orang macam ejen kerajaan yang datang ugut dia orang, jangan buat siasatan kes tu. Lepas tu dapat mesej kan. Okay, ingat. Dan kau pasal style dia orang lebih kurang sama. Lebih kurang sama, yes, setup dia. Dia orang tak halang benda tu jadi, cuma dia orang nak kaji. Aku fikir juga, kenapa dia orang tak halang makhluk ni daripada orang ni daripada ni? Sebenarnya aku dapat rasa sebenarnya benda ni dia nak orang tegur dia. Okay. Bila orang tegur dia ambil. Okay. Aku rasa. Cuma aku pelik kenapa yang mamat je cerita ni tak ketangkap padahal dia tegur. Mungkin dia tanya. Lepas tu lah kita senyap. Dia tanya lagi. Lepas tu bila sebab dia aku rasa maybe kalau ada tapi mungkin aku rasa sebab kalau dia bertanya ada respon dia hilang. Sebab lepas laki yang misteri cakap sayang, dia tak reply. Dia senyap. Betul. Tapi Malcolm reply. Maksudnya Mamat atau Minah ni dia sikit lagi nak kena tangkap walaupun dia jauh. Yelah sebab ingat tak, maksudnya sekarang permainan dia sekarang Siapa jawab? Ingat tak yang dia kata dia tanya lepas tu dia buat macam ni. Betul. Dia macam dia respon. Itu sikit lagi lah. Hampir. Lepas tu dia balas, lepas tu dia senyap. Sebab dia rasa pelik kan. Nasib baik dia belah. Aku rasa ke arah tu. Okay. Second cerita. Okay. Aku teringat cerita ni macam pada yang boleh tengok episod pengenalan, aku ada cerita pasal SCP. Okay, SCP. Cara SCP macam ni diorang buat. Diorang ada, sebab SCP tu maksudnya secure. Okay, aku betulkan balik. Masa episod 1 aku cakap benda tapi aku kena betulkan balik. SCP tu Secure Content Protect.
Okay. Maksudnya apa saja anomali ataupun fenomena ataupun makhluk atau apa saja dia orang kena secure, dia orang kena content simpan dan dia akan protect keadaan awam lah daripada kena affected dengan apa saja yang dia orang content tu. Dan kalau ikut spesifikasi, benda ni boleh jatuh kategori ke arah SCP. Kalau benda ni masuk dunia SCP, which is nanti insyaAllah kita akan cuba cover satu cerita. Okay, aku promise. Dan laki ni boleh dikatakan SCP yang dia tak boleh nak content. Maksudnya dia akan datang dan pergi ikut kemahuan dia, which is kerajaan ataupun entiti yang jaga dia ni tak boleh nak control dia. Cuma boleh pantau sahaja. Yelah, sebab tu bila dia cuba tanya soalan, ejen gelak. Sebab dia dah tahu dah permainan dia. Betul. Dia orang tak jawab kan, dia senyap dia. Sebab dia, cuma aku pelik kenapa dia orang nak kena ambil orang luar juga. Maybe sebab aku rasa dia nak tengok perangai orang tu. Sebab dia dah tahu sebenarnya alien ni sebenarnya, kita panggil alien lah. Alien ni sebenarnya dah tahu dah yang lain tu semua pegawai. Betul, dia dah kenal lah. Dan dia kenal lah. So dia cuba cari orang luar. Tapi kenapa dia tak nak ni kan? Malcolm lah jadi mangsa lah. Sebab dia tak tahu. Dia tak explain. Tu sedih mereka. Tapi tu dia cakap daripada kesilapan tu dia orang cuba belajar lah, pelajari kan. And second, kalau kau perasan, kenapa Melanie lepas kehilangan 10 baru dia berhenti? Kau perasan tak? Aku yang tahu sebab dia letak Maisun dah tak sanggup lagi dah. Dia tak sanggup. Aku punya rasa sebenarnya permainan si alien ni memang setiap 10 kali mangsa dia akan belah. Ingat tak? Lepas tu dia belah. Lepas dia dapat 10 kali mangsa dia belah. Dia explain tu je. Dia tak kata explain, tapi kan dia kata aku akan datang lagi mungkin sebulan atau 2 bulan. I see. Lepas masa yang ke-10. Boleh jadi Melanie ni sebenarnya agent juga. Betul, aku rasa memang dia dah tak boleh tahan. Dia kata dia nak dah fuck, aku belah. Sebab tu dia kata kenapa nombor 10 lelaki tak tahu tapi Melanie tahu. Boleh jadi 10 kali mangsa dia belah. Dia akan set up game lain pula. Next. Maknanya sekarang ni dia boleh buat apa saja dia nak lah. Dia boleh buat apa saja. Maksudnya bukan dia kuasa dia setakat. Ketika kuasa lah bukan setakat tu saja. Kalau kau jawab aku akan ambil kau. Maksudnya dia ada kemampuan yang lain dia boleh buat sebenarnya, tapi dia tak nak tunjuk je. Boleh jadi second, pemikiran aku sebenarnya dia setiap kali datang bumi maybe 10 kali masa satu game. So next dia akan datang, dia akan buat game lain. So ejen-ejen ni cuba cari pattern apa game dia nak buat next. Boleh jadi ni apa yang aku rasa lah. Walaupun mungkin sebab benda ni melibatkan alien kan, so dia boleh jadi macam-macam lah. Walaupun pelik sikit. Betul. So dia sebab bila mengatakan bumi, bila bumi memang tak nak alien je. Alien lah, memang alien lah. Alien sajalah. Dia tak kata macam biblical punya makhluk macam daripada syurga, neraka ke apa. Memang alien lah sebab dia kata planet. Tapi bolehkah kita melibatkan satu benda yang melibatkan halusinasi? Ada tak boleh kesimpang arah tu? Tak, sebab dia melibatkan semua orang. Kalau nak kata ni hasil eksperimen kerajaan yang dia boleh jadi sebenarnya orang tu sebenarnya hasil eksperimen kerajaan yang dia orang tak boleh kawal. Aku rasa tak. Sebab dia dah cakap tadi explain dia boleh planet. Dia boleh jadi. Sebenarnya kerajaan cuba merekakan satu benda yang tak tahulah something, tapi dia orang tak boleh control. Dan sekarang ni dia cuba tangkap balik. Sebab tu dia sanggup buat hantar semua ejen dalam satu restoran. Gila kot. Aku rasa tak ada kerajaan akan nak buat satu macam tu. Aku ada persoalan lah kat sini. Berapa lama dah benda ni ada kat sini? Alien ada satu. Sebab Melanie kata 10 kali. 10 kali mungkin dalam masa berapa tahun? Sebab dia sebulan sekali datang. Sekali hilang 2 bulan hilang. Tak, dia cuma kata dia datang ke restoran tu sebulan sekali. So maknanya aku tak boleh cakap lah berapa. Maybe aku rasa bertahun-tahun lah. Cuma dia akan main berapa lama. Selagi masa tu boleh dapat. Selagi dalam masa tak dapat, dia akan main lah. Aduh, Malcolm bodoh. Sebab cerita ni aku suka. Apa yang membezakan cerita kita, aku suka cerita ni, walaupun ending dia tu ending saja dia punya goal lah, kepala lah. Tapi aku suka dia punya setup dalam cerita dia. Kau akan rasa apa benda ni siap. Tapi sikit-sikit terungkai. Itu aku suka. Aku suka tu bila ada terungkai. Cuma ending tu dia buat kita kepikir lah, dia ni alien ke apa. Betul-betul. Satu lagi aku suka gaya bahasa dia bercakap. Sebab dia cerita macam diary seseorang. Diary seseorang. Yang memang typical punya not sleep punya style lah. Tapi kita tak bosan. Sebab ada saja babak-babak yang aku rasa dia pandai filler. Dia pandai feel dengan babak-babak yang lain. Yang macam ada part dia cerita pasal dia bergaduh dengan Melanie. Betul.
tu maksudnya benda tu smooth lah berjalan. Cantik. Dia tak adalah, memang kau akan rasa macam lambatnya bila nak start, tapi macam dia ada tangga yang kau rasa macam okay, lepas tu apa, dia pandai buat macam tu. Dia tak berhenti kan. Dia tak berhenti. Dia tak ada macam dia buat satu macam apa kau nak, dia tak meleret. Dia terus dia start bagi sekali satu perenggan, dia akan bagi, dia tambah lagi apa lagi filler dia nak tunjuk. Dia berbeza dengan cerita episod lepas. Episod lepas cerita yang bunga tu. Laju gila. Betul. Dia laju gila. Dia terus push. pam. Maksud dia ada kawan jumpa rumah sam. Yang ni tak, ni dia punya building. So tapi dia isi disimpan persoalan. Lepas tu dia buka. Sebab dia nak merungkai persoalan. Sebab dia tanya, apa benda ni, kenapa macam ni. Lepas tu datang ejen. Yes. Lepas tu dia rungkai satu lagi. So dia boleh kata slow pace ni. Ni kau boleh kata slow burn. Tapi bagi aku slow burn ni dia tak bosan lah. Bagi aku lah. Dari segi membaca tak bosan. Bagi macam tak bosan. Cara garapan dia tak bosan. Cuma beza dengan episod yang bunga tu. Episod bunga tu dia sebab terjadi dalam satu malam. Yes. Yang ni terjadi dalam masa waktu yang panjang. Berbulan-bulan, mungkin tahun. Dia kata lepas daripada dia jumpa meeting tu kan, lepas dia 7 bulan kerja kan. 7 bulan kerja Mat. Maksudnya benda ni dekat berapa tahun dah. Aku rasa antara dia start masuk kerja, jumpa Melanie sampai Malcolm hilang 7 bulan. Lepas tu bila dia cakap tak berapa lama lepas orang tu datang balik bawa kepala Malcolm. Tak ada pula. Tak cakap. So masa dia cerita masa tu, dia cakap dia dah banyak protokol dah berubah semua kan. So dia kata lepas 7 bulan yang tak, benda ni jadi kejapnya. Dia cakap aku tunggu untuk 3 hari terakhir yang bulan dia selalu muncul. Sampai waktu tu semuanya sunyi. Maksudnya lepas 7 bulan kan. Lepas 7 bulan yang Melinda berhenti lah. Maksudnya tempoh masa Malcolm hilang tu dengan Melinda berhenti tu dia tak lama. Tak lama lah. Mungkin dalam seminggu 2 macam tu je kot. Sebab dia kata macam yang kita baca tadi, yang kita faham, lelaki ni akan datang setiap hujung bulan. Maksudnya benda ni jadi ketika bulan lepas. So dia tunggu bulan depan ni pula. So aku rasa macam tu lah. Sebenarnya benda ni sebenarnya nak main-main je. Dia nak main. Tapi yang menjadikan aku rasa macam bodoh lah silap. Walaupun dia nak main-main, tapi dia dah membuatkan manusia jadi kios. Betul. Melibatkan pihak kerajaan, kena set up tempat, kena kaji dia. Gila siap. Sebab satu benda yang aku suka sebab dia tak reveal rupa sebenar dia. Yes, tak rupa. Dia cuma pakai baju corduroy warna coklat. Nombor 50-an macam tu kan. Duduk lepak, dia tak bergerak ke apa kan. Kenapa satu persoalan. Kenapa kerajaan sampai sanggup? Kenapa tak? Biasa kadang macam ni kerajaan biarkannya lah. Tapi kemungkinan sebab dah ramai orang hilang. Satu. Dekat tempat yang sama. Yes. So kemungkinan ada kes-kes yang sebenarnya lagi besar mungkin jadi. So mungkin lah Malcolm ni kehilangan ni mungkin yang memberi impak sikit. Bukan beri impak. Kali ni mungkin yang biasa sikit. Okay. Tak terlalu kejamnya sebelum ni. Cuma dia kata dia akan sentiasa pantau. Sebab lepas hilang tu, diorang just tak nampak benda tu macam kalut sangat kan. Betul. Sebab bayangkan Melanie dah 10 kali hadap benda tu. Mungkin orang ni dah pernah bercakap dengan Melanie. Mungkin. Ataupun mungkin Melanie nampak after effect dia lepas apa yang lelaki ni culik orang. Lepas tu mungkin tak tahulah mungkin apa dia jadi betul. Orang yang hilang tu kan nampak depan mata dia kan. Sebab dia ada, kalau kita tengok macam ni, dia ada kuasa hilang. Maksudnya dia boleh teleport. Kuasa teleport. Sebab tu kerajaan tak boleh tangkap dia. Bila fikir logik balik, sebab tu kerajaan tak boleh tangkap dia. Kalau tangkap pun tak ada function. Sebab dan kemungkinan kalau yang akan tangkap tu pun akan mati. Betul. So sekarang dia akan study dulu apa kelebihan dan kelemahan benda ni sebenarnya. Betul. Sebab dia mungkin fikir mungkin boleh gunakan dia. Mungkin biasa macam tu kan. Biasa cerita typical Amerika kan. Biasanya kerajaan nak tangkap benda tu untuk kaji. Itu standard lah. US aku tahu macam tu. Sebab apa? Okay, kena divert sikit. Sejarah US yang aku tahu, Perang Dunia Kedua lawan dengan Jerman. Kebanyakan saintis Jerman, US punya kerajaan import masuk dalam kerajaan US untuk buat teknologi yang US tak ada. Sebab saintis-saintis Jerman tu ada kepakaran yang diorang US tak ada. So macam kes macam ni, mungkin diorang sengaja tak nak musnahkan dia sebab ada something yang diorang nak daripada lelaki ni. Kalau dapat kuasa yang besar, mungkin jadi item untuk diorang perang. Kalau dah boleh build banyak orang macam dia, siapa tak suka. Betul. Okay guys, apa lagi teori dia? So apa kita nak cakap sebab teori ni tak boleh. Okay, masalah dengan bukanlah kata masalah, cuma cerita ni dia tak boleh kita nak, pada akulah, aku tak boleh nak
memikirkan beberapa teori. Sebab bila dia kata ayat planet ni, bumi, tu je. So kepala aku, kalau otak aku fikir memang alien saja. Dah alien terus kan. Memang alien. Tapi kalau bagi kau lah, anda kata cerita ni dibuat sebagai filem, kau rasa menjadi ke tak executionnya? Kalau aku dia boleh jadi. Okay. Boleh jadi. Okay. Sebab aku rasa cerita ni, tapi itulah dia akan jadi slow burn. Takut ending nanti orang macam macam tu je. Macam tu je. Dia orang kena garap sikit ending dia supaya nampak lebih cantik lah, impact sikit. Impact menyeramkan tu ada lah. Betul. So karakter yang jadi lelaki ni kena ada something yang tu lah, yang menyeramkan. Tapi kalau untuk dibuat bagi aku, cerita kalau dia nak buat short film, boleh. Tapi kalau dia nak buat lagi full-fledged feature film, mungkin ada something dia kena tambah-tambah lagi. Tambah atau buang. Betul. Mana tahu kalau nak buat filem, sebenarnya orang yang bercerita tu sebenarnya dia yang culik orang. Mana tahu kan. Mana tahu tiba-tiba cerita ni, kalau feature film, lelaki ni datang balik tolong, ataupun ambil yang kerja yang bercerita ni jadi ejen aku. Jadi so cerita ni kalau tak kaya di mana? Light, mild, heavy. Bagi kau heavy. Bagi aku heavy. Bagi aku boleh lah kalau letak heavy lah. Heavy aku juga. Sebab aku ada sedikit kurang sikit bila aku mengharapkan ending tu lagi gore sikit. Sebabkan cerita yang episod sebelum ni dia gore. So bila aku translate cerita ni, aku bukanlah termarat, tapi bila aku dah dengar cerita gore, so aku mengharapkan yang gore lagi. Faham. Tapi bagi aku still okay bila dapat kepala dengan bunga gurapan yang tak berapa ada pelik sikit. Bagi aku dah heavy lah sebenarnya. Aku bagi heavy lah. Bagi aku heavy sebab cara dia sampaikan lelaki ni bercakap, apa yang disampaikan tu macam dia tenang tapi menyeramkan. Betul. Dia ni ada something ni. Dia sebenarnya kan, bila kita baca ni, dah kita malam ni tau, kita dapat rasa macam suasana sunyi tu ada tau. Betul. Boleh sambil kita baca. Betul kan? Betul. Kita boleh dapat rasa feel dia. Betul. Tapi aku suka cara garapan cerita dia dari satu babak ke satu babak tu. Dia tak bosan. Dia tak maksudnya bosan. Dia bagi lagi. Walaupun kita expect ending dia macam alah, nak lagi apa lagi. Kita nak lebih, tapi itulah. Betul lah. Dan cerita dia best lah. Dia tak dia walaupun dia tak tunjuk. Bagi aku ada orang mungkin macam alah, ini je ke, takkan orang tu tunjuk tu. Tapi bagi aku cukup lah. Bila dia buat orang tu tiba-tiba hilang, mereka datang balik dengan kepala je. So bagi aku besar sebab apa? Meldam ni satu individu muda yang datang baru saja tengah happy. Betul. Dan hilang tiba-tiba. Betul. Bagi aku besar impact dia. Betul. Sebab aku bila baca translate ni, aku rasa impact dia besar gila. Aduh, kenapa Malcolm siap? Sebab aku boleh rasa setiap bila dia start cerita ada orang baru kan, bila cerita mereka dia sebab dalam kita bukan nak cakap kita tahu, tapi kebanyakan cerita yang nampak orang tu akan mati, dua je, antara karakter tu over ataupun karakter tu jadi yang slow. Betul. Pendiam. Nampak obvious macam tu. Obvious. Karakter tu yang dimangsa. Tapi aku nampak ni over lah. Dia over. Sama dia over jahat, dia over happy, ataupun dia over baik. Dia kan over settle gila, dia kata sampai semua kerja dia dah buat. Sebab kan gaji $50 dia settle lah kan. Aduh, set up dia. Sebab dia cakap dia bagi macam apa jadi. Apa yang aku nampak, aku expect apa jadi. Dah kena. Aku rasa ni antara episod yang bagi aku favourite aku jugalah. Selepas Bunga dan juga dah berapa episod dah ni? Ini dah episod ke? Ni yang ke episod yang ke-7 ke-6 aku tengok. 7 Episod ke-7. Ini aku rasa top tier lah, top 3 lepas cerita yang Askar. Askar yang tu. Aku rasa History Living tu. Tapi aku rasa cerita lama ni, aku rasa. Nanti kau tengok. Dia ada archive tak? Ada kotak kuning tak? Aku tak perasan lah. Kalau bagi tak tahu yang first time tengok bekas Uncle Kas ni, kalau first time buka Reddit No Sleep, kalau korang nampak cerita tu kat belah paling kanan ada satu ikon kecil warna kuning oren untuk kotak. Masuk cerita tu dah di archive. Cerita tu lama lah. Tak, cerita ni tak ada lama sangat. Aku rasa macam 3 tahun 5 tahun. 3 tahun macam tu lah. Ada check tak berapa like, berapa dia punya check. Okay guys, padu.
Kalau korang ada, korang punya sendiri, orang kata apa, teori ke, kan, siapa sebenarnya yang perayau tu, kan? Betul. Korang komen, korang share bagi korang punya teori, korang punya komen macam mana pendapat korang tentang cerita ni. Adakah korang setuju dengan perkiraan macam ni, ataupun korang nak lagi yang something lagi go ke, lagi havoc ke macam mana kan. So kita dah sampai ke penghujung podcast. Jika ada sebarang salah silap dan juga sebarang penambahbaikan perlu kami lakukan, jangan sesegan untuk komen. Betul. Dan kalau korang ada cerita-cerita yang cerita seperti No Sleep ni yang korang nak kongsi bersama dengan kita orang, kat description bawah ada email kita orang yang korang boleh hantar submit cerita korang, ataupun boleh je direct DM kita orang dekat kita punya social media, Facebook page ataupun TikTok lah. Tapi kalau boleh, kalau cerita tu panjang, hantarkan dekat kita punya DM lah, ataupun kat email lagi senang. Email lagi mudah lah. Betul. Sebab panjang kan. Jangan message satu-satu lah, panjang pula ni kat Messenger nanti. Jenuh nak copy balik. Jenuh kan? Abang ingat scammer. Kita formal sikit lah. Hantarkan dalam satu format PDF ataupun Word. Hantar pada kami. Betul. Word lah. Okay, so sampai sini saja. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah dengan masa dalam episod dalam Angkercast. Lagi. Angkercast adalah hasil idea asal oleh Syahril Hafiz dan 717 dan dirakam sepenuhnya di Studio Mircats Production, Petaling Jaya. Penerbit eksekutif Titus Lee. Hos anda Chad Hafiz dan Ad Anas. Diterbitkan oleh Chad Hafiz, Ad Anas dan Syazwan Rahim. Sumber cerita diambil dari komuniti Reddit r/nosleep. Terjemahan dilakukan oleh Syahril Hafiz dan Khairul Anas. Panel skrip terdiri daripada Syahril Hafiz, Khairul Anas dan Syazwan Rahim. Reka grafik dan suntingan video oleh Chad Hafiz. Cover art oleh Chad Hafiz dan Ad Anas. Reka bentuk muzik dan skor muzik asal disempurnakan oleh Incomparable Kodak dan 717. Pasukan produksi oleh Chad Hafiz, Azhari Cekwan, Titus Lee dan Ad Anas. Lakonan suara dibawakan oleh Chad Hafiz, Ad Anas, Syazwan Rahim serta pasukan B-Mirians. Jika anda mempunyai kisah-kisah seram atau thriller menarik yang ingin dikongsikan, sila email kepada kami di info717@gmail.com. Ikuti kami di media sosial, Instagram, TikTok dan Facebook. Bagi pihak Angkercast, kami amat hargai jika anda dapat like, subscribe dan share podcast kami. Kami juga memaklumkan sebarang ulasan, kritikan dan cadangan bagi penambahbaikan podcast kami. Jangan lupa untuk kongsikan podcast ini dengan rakan-rakan anda yang juga meminati genre yang sama. Terima kasih kerana menonton dan mendengar.